Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni hari Ahad, weekend. So hari ni kita kerja santai-santai. Hari ni kita lebih kepada kerja pembajaan atau pertanian. Okay, ni tanah hitam. So ini yang dah aku packing seorang je guys. Okay, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Okay, stay tune. Okay, Assalamualaikum. Okay guys, setelah 2 jam kita packing baju ni, tanah hitam. Okay, sekarang dah siap 120 beg ready stock untuk kita hantar ke Besau 2. So siapa-siapa yang nak order untuk baju tanah hitam ni, okay, nanti boleh tengok kat description dengan nombor WhatsApp ni. Apa-apa boleh kontak saya untuk sebarang pertanyaan. Penghantaran seluruh Malaysia kita boleh hantar. Okey, baju ni untuk tanaman pokok buah-buahan dan tanaman pokok bunga pun boleh, sayur-sayuran pun boleh, tak ada masalah. So ada sebarang pertanyaan boleh kontak kita untuk order baju ni. Okey, stay tune. Okay, assalamualaikum guys. Kita nak bergerak ke Besau. Okay, stay tuned guys. Sekarang kita nak packing untuk ikat ni. Kita dah ikat, ni kita boleh ikat. Okay guys, sekarang dah siap packing semua. Semua total ada 122 beg. Dalam masa 2 jam kita packing. Okay, kita nak bagi penerangan sikit. Satu beg ni adalah 3 kilo. Berat bersamaan 3 kilo. Okay, yang mana nak tahu harga, satu beg ni kita jual dalam RM2 saja. RM2 je untuk 3 kilo. Yang mana nak order, boleh WhatsApp saya, PM saya. Okay, sekarang ni pun dah pukul 12 lebih. Kita balik makan dulu, petang sikit kita pergi delivery ke Besau tu. Okay, jom, let's go. Kita naik basikal je bye. Rumah dengan kebun dekat je. Okay, jom. Tok, saya Tok, balik lu makan. Bang. Biar. Kita melihat karena halaman hilang, ku mencari arti. Okay, dah sampai guys rumah. Tak sampai 5 minit dah sampai lah. Okay, jom kita makan dulu.
guys, perjalanan dari Bido ke Besarut mengambil masa dalam setengah jam. Okay, sekarang saya ada di Sungkai. So mungkin dalam 15 minit ke 20 minit kita sampai lah. Okay, stay tune. Masuk Besarut, kita kena lalu roadblock ni dulu. Sebab dia estate. Kita dah sampai guys pada Gunung Besarut. Ini Besarut 1, 2, 3, 4 rasanya. Dah Gunung Besarut 1. Okay, alhamdulillah sampai juga. Perjalanan mengambil masa setengah jam. Lagi